Assalamualaikum, selamat pagi. Ini hari kita ada buah Saga FLX. Dia ada dua common issue. Yang pertama dia masalah leaking. Memang banjir habis lah kereta ni. Yang kedua, nak buat penukaran timing belt lah. Yang mana pengguna timing belt, janganlah kita lajakkan dia sampai bertahun-tahun. Dia part wear and tear. Jadi untuk timing belt ni, biasanya lah, di sini kita akan buat RM80,000 saja. Tujuan kita buat RM80,000 ni, bila kita parking kereta, kita tunggu anak sekolah berada dekat traffic light. Itu tujuan RM20,000 tadi tu kita spendkan untuk dia. Kalau kita buat penukaran timing belt, oil kita kena tukar, water pump kena tukar. Walaupun water pump tu masih elok, tapi tetap kita kena tukar. Sebab apa? Benda tu dia package. Kita tak boleh tukar belt saja. Kita kena tukar water pump sekali. Walaupun kita tengok benda tu elok, jangan tukar je. Sebab apa? Walaupun pada bilah dia tu okey, dia ada satu lubang nipple lah. Kita takut dekat situ bocor. Kita boleh tengok barang-barang dia. Ini timing belt lama dia. Telah sebab penukaran timing belt untuk kereta ni 2018. Sekarang dah 2026. Dia jalan dekat-dekat ke ataupun kurang jalan ke, benda-benda ni kita kena alert lah. Sebab apa? Bila dia putus, force memang tinggi. Sebab apa? Kita kena buat auto overhaul bila timing belt dia putus. RM80,000 ataupun 3 tahun. Sama juga macam water pump ni. Cantik dia punya bilah dia. Kan? Memang tak ada makan, tak ada apa. Cuma yang macam saya cakap tadi, saya takut bocor kat mana kat sini. Nampak tu? Takut bocor di sini. Walaupun bilah water pump ni masih elok. Sebab tu saya cakap kalau kita buat penukaran timing belt ni package. Water pump, bearing timing belt dan juga oil dia. Untuk kereta ni dia jalan belting satu belt je lah. Untuk ni kita boleh panggil outside belt lah. Ada kereta pakai 3, ada kereta pakai 4. Tapi untuk model Game Pro ni dia pakai satu belt je. Sama juga RM80,000 tapi pastikan pakai yang original lah. Kalau kita tengok pun nampaknya bahagian tepi dah berburas lah. Ini pun satu kalau putus, water pump tak jalan, alternator tak charge, power steering tak function, aircon tak ada. Bila kita buat bahagian timing belt, outside belt ni kita tukar sekali. Jangan kita buat yang dalam yang luar kita dah tukar. Kita nak jalan jauh, ada masalah. Lagi-lagi dah nak musim perayaan ni, kena lah tengok kereta. Mana yang belum buat penukaran timing belt ke ataupun benda-benda lain, cek dulu sebelum memulakan perjalanan nak balik kampung ni kan. Kita boleh tengok kat sini, selepas kita buat penukaran timing belt, kita akan tulis due date dia, last bila tukar. Maksudnya kat sini 5/3/2026 last buat penukaran timing belt. Jadi kalau owner buka bonet pun tengok, boleh tengok dia punya tarikh dia bila last buat penukaran. Jadi itu tujuan dia. Bila kita dah buat penukaran, kita tulis di cover ni. Okay, itu saja untuk podcast kali ini. Jumpa kita di next video. Assalamualaikum.